So pertama kali kita akan login dekat app CQG. So di app CQG ni kita boleh login tanpa perlu buat install apa-apa apps, yang mana kita perlu type CQG. Kemudian dia akan keluarkan dia punya paparan bahagian kata dekat website ni, dan kita boleh tengok dekat sini dia ada sponsor result ni. Kita tak payah klik kat sponsor result lah. Kita pergi dekat bahagian bawah ni sikit, dia ada CQG Home atau CQG Desktop. Jadi kita terus tekan dekat CQG Desktop untuk kita login masuk. Login masuk. Saya mute sekejap nombor kita tu. KH. Okey, ni username lah. KH ni 439 322. Okey, untuk password dengan OTP. KH 439. Okey, so saya nak tekan ni, boleh tak bagi kat saya OTP? Sebab OTP ni kena cepat. Copy paste je. Okey, lepas tu bila kita dah login kat sini, dia akan minta one time password yang di generate dalam kita punya Google Google ni 348 Okey. So bila ada numbers ni, kita akan dapat from Google Authenticator. Kemudian dia keluar license ni. Tak apa Mat, boleh cakap Mat. Saya rasa tak ada hal kot. Kita cakap je lah, lagi senang communicate. Boleh Mat tekan sila. Kita dah keluar CQG ni, kita kena baca, klik sampai bawah dulu. Klik, tarik sampai bawah. Dia wajib tarik sampai bawah. Lepas tu kita accept. Okey, so bila accept terus masuk. Okey, so welcome start tour dengan skip tour. Okey, so kat sini kita skip lah sebab saya ada malam ni. Alright, so ni paparan untuk CQG kita. So CQG ni dia menarik lah. Dia very advanced, yang mana prop trading firm memang menggunakan prop trading firm memang menggunakan app CQG. So dia most better than apps trading yang lain. Bila kita dah lama guna tu, kita akan rasa sangat advance. Okey, so macam kat sini dia ada news, dia ada macam berita-berita tentang ekonomi, research daripada ni. Lepas tu dia ada order hybrid apa semua ni. Okey, jadi saya akan kenalkan apa yang ada dalam ni. Okey, so yang pertama sekali kita akan tengok yang belah kanan atas ni. Okey, yang belah kanan atas ni, kalau tak nampak kejap saya tukar Bandicam. Alright. Kita nak ambil arrow dulu. Okey. So dekat atas sebelah kanan ni, kalau kita tengok ni, arrow pun color tak cantik. Kita pakai color cerah sikit. Okey. Okey, kita pakai arrow. Okey, yang 3 titik kat atas sebelah app CQG ni punya ni, dia ada ni. Okey, so kat situ adalah bahagian untuk kita nak setting kita punya CQG apps, CQG platform ni. Okey, so bila kita nak tekan, kita tekan dekat sini, dia akan keluar dia punya orang panggil ni list of dia punya item bawah-bawah ni. Okey, so kat bawah ni dia ada add page, ada viewer, ada charting, ada code, ada trade, ada option, ada news, alert, app store dan utilities lah. Tapi dekat sini kita tak akan go through semuanya. Kita akan go through benda penting dulu. So dekat bahagian ni kalau kita tengok, kita akan pergi kepada preference. Ni paling penting, preference. Kat bawah ni dia ada preference. Okey, preference ni adalah untuk kita nak setting kita punya barang-barang penting dalam ni. Okey. So dalam ni, untuk pertama sekali yang kita akan setting adalah candle. Okey, kita nak setting candle dulu. Candle ni penting sebab apa? Ada setengah orang dia tak suka hijau biru, dia suka biru merah, dia suka hijau merah. Tu terpulanglah kepada kehendak kita sendiri. So macam biasanya kalau trader yang ni, dia akan pakai biru merah lah. Jarang lah kalau trader yang lama tu, old school, mungkin dia pakai hijau merah. Tapi yang dia gen yang latest ni, dia pakai blue red lah. Dia default kat sini.
Okey, untuk language kita kekalkan English, theme dark. Okey, dark dia ada light juga. So dia ada light system, dia ada ni, tapi mostly saya nampak dia lebih seronok bila kita pakai dark. Okey, kemudian kita tengok dekat account display ni, dia ada dua account. Okey. So dekat account display ni, kalau kita nak tahu, dekat dalam paparan handphone nanti dia akan ada dua numbers. Kat situ kita boleh pilih sama ada kita nak adakan account number ataupun nak ada dua-dua sekali. Normally kita boleh guna salah satu saja, kita pakai account name. Okey, so account name dekat account display tu. Okey, then dekat sini untuk layout desktop ni, kita pakai layout desktop. Kalau kita tekan kat sini, dia akan terus tukar kepada layout mobile. Boleh pilih ikut kepada kita punya keinginan. Macam sekarang ni kita dah duduk dekat paparan kita dah duduk dekat layout mobile. Macam mana yang kita tengok dekat handphone tu, macam ni lah yang kita akan nampak nanti dekat dalam ni. Cuma dia tak ada lah kod simbol, tak ada lagi sebab kita masih lagi hide lagi dia punya icon tu. Okey. So kita patah balik, kita pergi kat sini, kita sambung dekat preference, kita tukar balik kepada desktop. Canggih tak? Canggih tu. Sebab apa? MT4 kalau kita kalau apps sebelum ni dia tak boleh. Kalau apps sebelum ni, kalau kita nak tukar kepada dia punya paparan window je. Dia tak boleh nak ubah-ubah, nak alih-alih kan. Okey, so kita tengok dekat preference tadi, sambung lagi. Okey, so dekat sini adalah bahagian change password. Change password ni adalah tempat yang kita nak kena change password ataupun update password setiap 30 hari. Setiap 30 hari dia akan naik notification. Please update your new password, please update your new password, sampailah kita pun dah bosan dah tengok dia punya ni. Okey, so preference ni lagi kita turun bawah. Okey, yang paling penting, saya nak tunjuk benda penting mana ni. Okey, reporting currency. Reporting currency ni adalah nilai amount yang ada dalam kita punya account trading. Okey, macam bawah ni kita ada cash balance 1712. Ini adalah yang dikatakan dengan reporting currency tadi. So kat sini kalau kita nak tukar, biasanya kita akan tukar kepada MYR lah. So kalau MYR, kita tengok MYR. Kita pulang kepada individu tersebut sama ada nak kekalkan USD ataupun nak ambil MYR. Tak ada masalah. MYR banyak sikit. Jadi selepas kita dah convert kepada MOR, kalau kita perhatikan dekat bahagian bawah ni, dia dah pun tukar kepada angka dalam ringgit. Okey, yang paling penting lagi, selepas kita tukarkan MOR ni, ada satu button yang namakan button position OTE dan profit loss. Ini adalah dia punya button yang mana dia akan appear dekat dalam kita punya handphone tu. Bila kita ada order yang untung, dia akan appear dekat situ numbers, keuntungan ataupun kerugian. Jadi setiap kali order yang kita buat, contoh dah ada untung 200. Kemudian nombor 200 tu akan kekal dekat atas apps kita tu. Sebab apa dia akan kekal? Sebab kita tak ubah dekat sini. Dia ada OTE plus profit loss. Kemudian bila kita masuk the second entry, contoh second entry tu yang active order lah. Contohlah floating 50. Jadi negatif 50 kita tak nampak. Dia akan tolak daripada 200 tadi. 200 tu maksudnya dia akan nampak lah masih kekal positif, tapi dia balance dia jadi 150 macam tu. Jadi usually agak sukar bila kita tak ubah dekat sini. Jadi untuk menjadikan benda tu lebih, orang kata, senang kita nak monitor order kita tu negatif ke positif ke on current trading tu, kita pilih OTE sahaja. Jangan pakai OTE and profit loss. Kalau nak pakai profit loss pun boleh, tapi kita tak nampak lah dia punya current price yang tengah jalan tu. Current punya, bukan price, dia punya keuntungan lah, profit floating ataupun tak. Okey, then kita dah ubah OTE kat sini. Bid ask tu tak payah ubah. Kemudian kita pangkah balik. Okey, so pangkah balik, kita pergi dekat preference tu semula. Boleh patah balik. Okey, so dekat sini juga dia ada allow all account display in hot and dome. Dalam ni dia ada dome. Dia automatic, dia bagi dome. Dome dekat sini very advanced. Dia ada bagi 10 level untuk harga atas kita dan 10 level untuk harga bawah kita. Maksudnya harga bawah current price dan harga atas current price. Dome ni adalah tempat yang kita boleh lihat dia punya order-order yang ada dalam market. Contohlah dekat price berapa tu ada
20, 50 order contohnya. Dia ada kat situ, dia ada kat DOM ni. Kat DOM ni kalau boleh tengok, dia ada sembunyi kat sini. Sekejap. Dekat bawah ni kot. Tak apa, jadi kita go through. Okay, so untuk DOM ni, allow all account to display in DOM. Kalau tak nak allow pun boleh, nak allow pun boleh. Enable park active function ni pun sama. Kalau kita ni pun boleh. Okay. So, kita tengok kat bawah ni. Confirm log off. Okay, biarkan. Cancel order confirmation. Okay, ini sepatutnya kita kekalkan. Jangan ubah. Kalau kita ubah nanti, contoh kita ada masuk order, dia akan tak bagi notification. Dia terus on. Jadi kita akan mungkin tertekan. Contohnya tertekan order tu. Jadi dia jadi masuk order lah. Dia fail terus. Jadi bahaya untuk keselamatan akaun kita. Okay, so display name pun semua. Okay, untuk bahagian ni kita tak ada sentuh sangat. Sentuh yang benda penting saja. Kemudian kita padam. Okay, so yang bahagian sini kita boleh padam dia punya news ni. Sebab kita tak tengok sangat pun. Okay, ni hybrid order ticket ni pun sama. Okay, please enter symbol. Okay, so dekat tepi ni dia ada American QS semua ni. Okay, yang ni kita boleh padam. Kita tak tengok sangat. Effect pun sama, padam. Okay, so ini paparan yang sangat simple saya bagi. Okay, yang ni pun kita hide. Okay, lepas tu yang purchase ni, okay, dekat bawah ni dia ada 4 ataupun ada 5 kolom. So yang pertama sekali dia ada kolom account summary untuk menunjukkan current account kita. Lepas tu dia ada order working column. Order working column ni kalau ada active order dia akan tunjuk kat bawah ni. Lepas tu dia ada order working okay, lepas tu ada order fill, order yang berjaya masuk diterima. Lepas tu position kita buy and sell. Purchase ni adalah order yang kita berjaya lakukan pada hari tersebut, yang ada kat bawah ni. Okay, so hybrid order ni pun padam. Okay, so kita ada chart. Okay, dia ada 4 chart kat atas ni. Okay, volume. Okay, so kita padam. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kaedah nak masukkan kita punya ni kita hide lah. Okay, ni kita hide dulu. Nak tunjukkan kaedah macam mana kita nak masukkan kita punya simbol. Okay, so untuk bulan ni kita gunakan MPOH, bukan MPOG MPOH 26. MPOH ni, H tu mewakili kontrak bulan Mac. Okay, so bila kita dah tekan tu, kita tekan klik. Okay, so dia akan keluar kontrak bulan Mac punya charting. So untuk charting ni kat sini dia akan default lah 5 minit. So saya akan bagi advance punya setting kejap lagi. Okay, untuk setting kalau contoh kita nak masukkan indikator, kita cuma masuk dekat bahagian gear ni. Setting ni, dekat sini kita boleh add ada lebih kurang dalam 39 jenis indikator, pelbagai indikator, kecuali ada satu indikator yang tak ada kat sini, fractal. Fractal tak ada kat sini, jangan cari. Selain dia ada fractal tu ada Ichimoku, Stosh, Bollinger Band. Ini untuk orang-orang yang nak guna indikator. Okey, so kalau macam yang tak guna indikator, kita boleh remove lah indikator. Contoh dekat sini kita ada on chart kan, on study chart ni kita boleh remove dulu. Macam MA, moving average ni kita tak guna, kita buang. Kalau contoh SS Stosh ni pun kita tak guna, kita buang. Kalau ni kita buang. Okay, kita remove ni maksudnya bukan kita remove terus. Nanti kita boleh masukkan balik dia punya add masuk je, tak payah setting lah, dia akan pakai guna setting yang sama. Okey, untuk malam ni kita akan unlink. Bukan unlink lah, remove lah. Kita remove dulu. Okey, lepas tu kita remove dulu. Okey, kemudian kita remove dulu. Sebab apa kita kena remove? Sebab bila kita remove tu chart kita lebih lagi kata ni lah, lagi jelas. Kemudian yang belakang tu pula dekat bawah ni dia ada banyak tau. Okey, yang pertama sekali yang saya nak share malam ni, sebab malam ni market tutup. Okey, untuk trader, real trader, dia kena aktifkan bar countdown. Bar countdown ni dia akan ada numbers kat tepi ni. Dekat tepi ni dia akan ada numbers yang akan tunjuk jam, hours dia. Dia tunjuk jam kat sini. Macam contoh lah, berapa minit lagi, berapa saat lagi dia nak close candle per candle tu kan, dia akan show kat situ. Jadi kita kena tekan dekat bar countdown. Kalau tak tekan dekat bar countdown ni, dia tak naik. Okey, kemudian bila kita tengok kat sini, yang best dia ada thermometer.
Termometer ni adalah dia bagi range untuk harian. Okey, ni tak nampak sangat sebab M5. Kita cuba tukar kepada M13. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, kita cuma gerakkan kita punya mouse tu, kan ada roll tu. Kita gerakkan kita punya roll ni, dia akan boleh. Okey, dan chart ni pula dia freestyle. Kita klik, naik boleh, kanan boleh, kiri boleh, kanan boleh. Untuk besarkan, pakai scroll back dan scroll up. Okey, so dia nampak. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini ni, garis putus-putus ni, ini menandakan pergerakan highest dan lowest untuk tarikh hari ini. Ini bergerak ni. So dekat sini dia ada 3 season. Season yang pertama pagi, sesi pagi. Okey, dia ada sesi petang. Okey, sesi pagi kat sini. Sesi pagi dan sesi petang. Sesi malam tak ada malam ni sebab malam Jumaat. Okey, untuk sesi bermula pada sebelah malam. Contohnya kalau contohlah hari ni hari Khamis malam. Malam semalam contohnya. Malam semalam tu adalah record trading tu akan disimpan sebagai record trading untuk hari Jumaat. Dia tak kira untuk hari Khamis, dia akan kira sebagai record trading untuk the next day. Jadi macam malam ni dah dikira apa? Next day untuk hari Sabtu. That's why lah tak ada entry, tak ada price yang bergerak. Okey, ini termometer. Kalau nak pakai, kalau tak nak guna, tak ada hal. Kita just boleh abaikan saja, tekan balik dekat sini, kita buang termometer tu. Bila kita buang termometer tu, hilanglah. Okey, itu dia punya. Okey, so contoh pula lagi satu belakang ni, agak sibuk jugalah MPOH ni. Crude palm oil ni kan. Kita pun dah tahu dah dia crude palm oil. Okey, so kita macam mana kita nak hilangkan dia? Kita tekan dekat bahagian sini. Simbol watermark. Kan cantik? Kan, betul tak cantik kan? Jadi lapang lah sikit. Tak nak semak-semak macam tu kan. Kita nak buat duit, bukannya nak tengok logo trade tu. Tapi kalau orang trade banyak kontrak, boleh lah. Takut tersilap kan. Macam kita trade tak banyak kontrak. Okey, so itu adalah sedikit berkenaan dengan kita punya charting setting. Okey, so dekat sini dia ada banyak jenis order widget. Widget ni macam order-order yang kita nak masuk kat sini. Okey, so kat sini lagi kalau kita tengok, kita go through untuk toolbar dulu. Okey, untuk toolbar. Okey, so ni adalah new setting tadi. Ni kalau kita nak setting hak new lah. Kalau kita nak setting, kalau kita pakai hak lama tadi yang mula-mula tadi. Ni dia balik kepada setting asal balik. Kalau kita guna tadi, ni yang kita punya. Jadi kita boleh buat banyak paparan kalau kita tengok kat sini. So kalau kita tengok kat sini, kita ada banyak paparan. Kita tekan HO jangan tekan OP. OP ni paparan yang the second one. Okey, OP ni so tak payah ni lah. Okey, kalau kita tekan dekat new ni pun sama, dia akan keluar macam ni. Kalau tekan new lagi, dia akan keluar lagi. Keluar. Akan banyak dia punya ni. Okey, so dekat sini ada news FOMC, dia ada news semua ni. RY ni untuk second punya charting. Dia punya layout lah, layout. Kat sini pun boleh guna, tapi tak disarankan lagi lah untuk newbie. Better pakai HO ni dulu. Okey, kemudian kita nak naikkan charting, kita tekan code. Code ni adalah dekat sini, code spread. Ni tadi. Okey, ni code ni kalau contoh kita nak masukkan tadi simbol tu, apa yang kontrak. Macam kita dah ada kontrak tadi kan. So kita tak payah pakai new code ni, kita dah ada. So itu code ni maksudnya kalau kita nak masukkan dia punya kontrak. Okey, kemudian kita ada kat sini trade. Okey, trade ni dia ada account grafik, ada order working yang kat bawah ni. Okey, lepas tu dia ada widget. Widget ni lah ada hot. Okey, hot ticket ni kat sini. Ini yang maksud saya adakan dia punya dome tu. Dome ni maksudnya dia ada price order. Okey, so biasanya yang ni kita akan place dekat tepi sini. Kita akan place dekat tepi sini. Macam tu kedudukan dia. Okey, kita akan duduk kat tepi sini. Jadi kalau contohnya order mana ni, saya nak share juga malam ni untuk macam mana nak tengok order ni. Okey, so kemudian yang seterusnya kalau kita tengok sini, dia ada juga trade OT, order ticket. Trade OT, order ticket ni adalah kaedah untuk masuk order menggunakan visual begini. Ada setengah trader dia suka guna paparan macam ni. Terpulang lah.
Kalau nak guna paparan macam ni, kalau nak buy, aktifkan buy. Kalau nak sell, aktifkan sell. Lepas tu dekat sini dia ada harga-harga yang mana kita boleh set limit. Lepas tu kita boleh set stop, limit, order, pending order dan juga market. Macam ni kat sini ada market. Market ni current price untuk harga semasa. Okey, kemudian kalau kita buka lagi kat tepi ni dia ada spreadsheet trader. Spreadsheet trader ni kita kena pilih lah kita punya ni. Okey, so tak payah tengok lah spreadsheet trader ni. Kena add simbol dulu. Okey, so kita advance tu sebab lepas tu ada strategy builder. Kalau kita nak try buat kita punya testing ke apa ke, ada juga. Yang ni saya belum lagi masuk dalam lagi. Okey, just saya guna yang basic saja dulu. Okey, kemudian dia ada slide trader tepi ni, sama juga untuk masuk order. Yang mana yang nak menggunakan dia punya cara kaedah slide lah, maksudnya order size tu nak slide laju, boleh guna kat sini. Dia panggil slide trading. Okey, slide dia punya trader punya ni. Lepas tu complex ni yang ni. Complex ni tak keluar sebab kita tak setting apa-apa. Okey, so kemudian kalau kita tengok dekat sini lagi, dia ada order working ni tadi. Ni order working kita boleh juga letak kat sini, ataupun kalau kita nak tengok kat bawah ni pun boleh. Order working. Jadi ada dua lah. Tu tak guna lah. Atas ni pun boleh tengok, kat tepi ni. Kalau nakkan paparan tepi, pakai yang tadi. Kalau nak paparan yang kat bawah, pakai kat sini. Terpulang. Okey, kemudian kalau kita tengok lagi, dia ada order fill, order cancel, semua ada kat situ. Sama je. Lepas tu account summary, head map, semua ada kat bawah ni. Dekat bahagian bawah ni dia dah ada everything yang tadi. Ataupun kalau nak paparan di tepi ni, kita boleh tekan icon tadi. Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini, nanti kena try lah dia punya macam mana nak orang kata nak familiarkan kita punya order notification. Okey, order notification ni lah, kalau ada order yang tengah aktif, kita boleh letak kat atas ni. Tiba-tiba tak nak lekat pula. Selalunya lekat je. Dia tak nak masuk. Tak masuk lah. Mungkin boleh ni. Oh, tak boleh. Okey, padam dulu. Okey, order part, order working, sama juga function dia dekat bawah ni. Okey, so macam tadi. Okey, ni dia punya reference. Okey, ni dia punya server connected. Dan dekat bawah ni adalah untuk log off. Okey, untuk DOM ni, kalau nak guna DOM lah. Kalau tak nak guna DOM, tak ada masalah. Boleh padam kalau nak guna DOM. Tapi biasanya kita akan guna yang salah satu yang paling mudah lah, paparan. Okey, ni baru keluar. Kita guna yang ni je. Ni. Ingat button ni. Boleh nampak tak button ni? Button ni adalah untuk order. Okey, so bila kita dah ada button order, yang paling penting dalam trading, button order dan juga tools bar. Dekat sini ada tools bar. So kita nak berkenalan tak dengan tools bar ni? Kita berkenalan dulu dengan tools bar ni. Jadi at least tak orang kata tak kekok sangat. Okey, so tools bar yang tepi ni, selain button order, okey, kita tekan tool bar dulu. Untuk yang ini adalah crosshair. Crosshair ni adalah untuk kita nak lihat, nak ni lah, sebab tapi dia tak aktifkan dia punya price tu, jadi tak nampak lah crosshair ni. Dia just pergi ke touch gitu. Patutnya dia kena keluarkan dekat crosshair ni, dia akan ada information. Jadi mungkin kena setting semula dekat crosshair ni punya cursor value ni kot. Tak naik pun. Drawing tu cuba tengok. Kalau naik boleh jadi, kalau tak naik tak jadi. Oh, mungkin untuk tarikh dengan price dia kot ni. Tarikh dengan price. Tarikh dengan price. Okey. So kemudian yang bawah ni dia panggil enable disable crosshair linking. Ni. Okey. Ni link ya. Tak pasti ya untuk apa ni. So enable je. Okey, so bawah ni ada trend line. Trend line ni adalah untuk kita nak okey, kita nak buat trend line. Okey, so kalau contoh yang ni. Okey.
Kalau tak nak crosshair ni boleh select. Okey, ni macam mana ada crosshair kan, walaupun kita tarik ni dia ada crosshair. Kalau kita off ni dia akan hilang crosshair. Jadi keluar link ni saja. Biasanya warna trendline ni kalau kita nak, kita boleh je ubah dekat sini. Dia terus auto ni. Terus ubah kepada warna yang lebih terang lah. Biasanya saya akan pakai warna yang terang sikit dan berbeza dengan background supaya saya jadi lebih alert. Contoh warna yang macam ni. Untuk pula ray ni adalah untuk kita nak guna kalau nak panjangkan. Tapi kalau kita nak off ray, tekan tu. Ini ray atas, ini ray bawah. Okey, ini tebalkan dia punya, ataupun nak setting dot-dot pun boleh. Kalau kita nak setting double dot-dot pun boleh. Kalau nak setting panjang pun boleh. Ini ketebalan dia. Kalau biasanya yang rabun malam tu, rabun jauh tu, kita boleh tekan yang tebal sikit. Kalau yang rasa yang okey, kita tekan yang ni. Okey, jadi boleh gerakkan macam ni. Okey, macam mana kita nak delete benda ni dengan pantas? Okey, kita tekan dekat sini, kita right click. Left ubah. Kita right click. Hilang. Tak payah delete. Boleh? Okey, boleh tak? Kita right click. Senang je. Tu yang kata dia advance dekat sini yang tu. Pak. Okey. So yang bawah ni pula adalah ni semua tak tahu, mesti orang tahu ni. Ni adalah horizontal line. Horizontal line ni adalah garisan yang orang selalu guna untuk buat SND, untuk buat marking. Okey, so kat sini kita boleh ubah horizontal line mengikut warna yang kita suka. Contoh warna ni. Boleh. Ataupun pakailah color yang agak-agak ada different sikit lah dengan candle and ni. Jangan pakai hitam. Pakai hitam nanti jadi hitam lah. Okey, sama juga kalau kita nak delete horizontal line ni, kita klik. Right click. Contoh horizontal line, nak cepat. Okey, saya trader. Saya nak cepat lah. Saya tak nak pakai ikon ni. Klik je kat number ni. Terus naik horizontal line. Laju tak? Laju kan? Jadi boleh, kalau nak delete sama juga. Tapi cat sayanglah, cat SCPO ni taklah selaju cat yang lain. Jadi tak perlulah nak rushing sangat kan, nak marking laju-laju apa semua. Okey, ini setting sedikit berkenaan dengan toolbar. Kemudian dekat bahagian bawah horizontal line ni kita ada Fibonacci. Fibonacci icon yang mana dia akan setting dekat sini. Okey, untuk Fibonacci ni kalau user yang menggunakan Fibonacci ni, dia akan linkkan ratio ni dengan price. Jadi bila kita nak linkkan ratio dengan price, kita boleh setting ni, kita tekan dekat sini. Okey, kita nak tambah line, kita boleh edit dekat bahagian box ni, cuma klik saja tambah price. Contohlah ada setup FTR ke, lorong cahaya ke, nak tambah numbers kat sini jadi 015 ke 017 ke, boleh tambah dekat sini. Okey, so yang saya memang tak kacau, kita custom tu kita akan pakai dekat sini saja price. Bila kita on price tu, nampak tak dia ada keluar numbers price dekat sebelah tu, sebelah ratio ni. Nampak? Boleh Jangan tidur tidur lagi, saya cakap seorang-seorang. So kita dah setting kat sini. Macam color pun sama. Kalau nak guna, nak edit color, ikutlah. Kalau nak biarkan pun tak ada masalah. So apa yang kita setting kat sini memang dia akan auto pada kita punya handphone. Okey. So dekat sini. Lepas tu dia ada ni lah, ada teks. Kalau kita nak tulis apa-apa kan, boleh tekan kat situ. Contohlah hold, tekan hold, tekan okey. Jadi adalah hold tu. Okey, so kat sini kalau contoh kita tukar time frame, okey, hold tu akan ikut sekali. Contohlah kat sini ada situ, kita letak kat situ kan, tekan, dia akan pergi dekat tempat yang kita lock tu. Tukar, walaupun kita tukar time frame, dia akan ada dekat dengan tempat yang kita tanda tadi. Okey, padam, right click. Kemudian dia ada rectangle. Okey, so ni rectangle. Rectangle ni untuk apa? So user SND dia akan gunakan rectangle untuk menandakan kotak-kotak ataupun zon-zon yang ada. Contohlah kalau kat sini biasanya kita akan tak kotak ni, kita akan ubah dulu dia punya background color parameter ni. Okey, so kita gunakan background ni, kita gunakan color yang tak menonjol sangat tapi dia ada base, supaya kita boleh bezakan dengan kita punya ni. Okey, tekan
tekan sekali lagi. Okey, ni pun kena tukar sini. Okey, untuk solid dash dot ni dia punya ni. Untuk background ni kita kena tekan okey. Okey, tak aktif lagi. Kejap. Okey, ni ada copy, untuk copy. Okey. Selalunya dia keluar aja background ni, tapi malam ni dia tak nak keluar. Tu baru keluar. Tu background ni. Okey, dia ikutlah kecerahan yang kita nak setting tu. Tak nak tengok candle pun boleh, nak tengok candle pun boleh, tapi agak-agak lah yang nampak macam ada bayangan sikit kan. So tak adalah kekok sangat. So okey, macam kat sini pula, kalau tengok sekarang ni mouse dekat kita boleh besarkan dekat sini juga. Nak tarik, nak naik. Okey, katakanlah chart tu tengah kat belakang. Macam mana kita nak kembalikan chart tu ke tengah? Kita boleh klik, double klik, dia akan auto. Ini salah satu cara. Yang cara yang kedua, tekan ikon dekat bawah ni. Tekan ikon kat bawah ni, pak, dia akan back to left lah. Back to left, right. Okey, back to right. So ini adalah dia punya kotak rectangle. So macam kalau cerah sangat, kalau ni sangat, ubah kat bawah ni. Okey, lepas tu kalau nak padam, right click. Okey. So dekat sini ada ikon untuk zoom in. Tekan lagi. Zoom. Nak zoom. Ni kalau nak pantas lah. Nak zoom dengan pantas. Okey. So kalau nak kecilkan balik. Okey, tekan tu. Ataupun double click. Double click. Okey. So dekat sini juga dia ada magnet. Magnet ni adalah untuk kita nak memcepatkan marking kita. Contoh, saya tak on magnet tu. Saya tak onkan magnet tu sekarang ni. Bila saya tak onkan magnet tu, maknanya bila saya letak tu dia bebas. Dia susah nak letak dekat tepi-tepi ni. Okey, kita zoom besar sikit kita punya charting. Kita zoom besar sikit. Okey, kita zoom bahagian ni. Okey. So contoh bila kita nak tak letak magnet tu, dia tak melekat lah dekat shadow ni. Kita nak kena adjust. Okey, dia tak macam ada tarikan. Tapi kalau kita letak kat sini, nampak dia ada tarikan. Dia terus pergi. Dia ada tarikan. Tapi kalau tak letak tu, dia tak ada tarikan. Jadi boleh on kan magnet tu. Jadi tak ada tarikan. Boleh letak je tengah-tengah shadow tu pun boleh. Kan. Selalunya orang tak letak lah tengah shadow tu. Orang letak kat high shadow ataupun dekat body close kan. Jadi cara dia adalah on kan magnet ni. On magnet ni dia akan pergi ke ada poin-poin yang penting pada candle. Okey, dekat bawah ni pula dia ada lock. Lock ni adalah untuk kita nak kunci kita punya marking ni supaya waktu kita zoom. Contoh dekat info nanti kan kita nak zoom kan, nak zoom in, zoom out kan. Kadang-kadang garisan ni bila kita tak lock, dia akan lari. Tapi bila kita lock, kita tarik ni pun dia tak akan gerak. Okey, ni adalah untuk locking dia punya marking. Okey, yang ni tak ke atas. Okey. So boleh delete. Okey, delete. Okey, bawah ni tong sampah ni adalah untuk kita nak delete keseluruhan. Okey, ini adalah info ataupun sharing sikit berkenaan dengan toolbar yang penting lah. Study toolbar. Okey, seterusnya kita akan masuk part yang seterusnya, iaitu order button. Order button ni penting. Kalau salah tekan, bukannya dia akan untung, dia akan jadi rugi lah. Kalau yang floating tu lah. Kalau yang floating rugi, dia akan terus close. Kalau floating untung, dia terus close, untung lah. Tapi tak sonok lah sebab dia tak sampai dekat harga yang kita nak, tiba-tiba dah close kan. Tak syok lah kan. Okey, so untuk bahagian atas sekali, yang pertama ni dia adalah buy market. Buy market ni adalah di mana tempat yang mana kita akan buy pada harga semasa. Contoh harga semasa tu kat sini. Okey, harga semasa tu kat sini. Okey. So bila harga semasa dekat kawasan sini, okey, kita menjangkakan pada time frame 10 minit harga tu nak naik. Ada juga kan trader macam tu kan. Jadi dia boleh tekan buy market. Buy market maksudnya bila tekan je harga naik. Setiap
perubahan harga 305, 306, 307 akan memberikan keuntungan. Tapi contohnya dia tekan buy, tiba-tiba candle turun, jadi harga akan menjadi floating negatif on paper lah. Selagi kita tak padam ataupun close, dia akan keep going negatif. Dia turun kan, contoh price turun. Jadi dia akan tulis negatif 25, negatif 50, negatif 500, negatif 1000. Selagi kita tak hit, selagi kita tak close, dia akan keep going. Jadi ini adalah market order. Untuk sell pun sama. Untuk kita gunakan sewaktu kita nak ambil order yang mengikut position short. Short ni turun lah. Maksudnya trend ni turun. Kemudian kita nak ambil short ni turun kan. Price turun. Candle turun. Jadi aku jangka macam price ni nak turun. Jadi macam mana nak buat keuntungan melalui trend yang turun? Okey, kita tekan sell market. Sell market ni bukan maksud sell barang yang kita pegang tu. Tak. Kita pegang kontrak tu pada harga contoh 3905. Dan bila kontrak tu berkurangan, harga tu berkurangan, jadi daripada defisit pengurangan harga tadi tu kita membina keuntungan. Okey, daripada situlah keuntungan kita akan di-generate jika kita memilih untuk sell market pada trend turun. Kalau kita buy market pada trend turun, kemungkinan besar kita akan mengalami kerugian. Okey, yang tu kena masuk dalam part technical analysis. Okey, sekarang ni kita dalam part nak kenal button order. Okey, untuk malam ni sebenarnya dia ada lagi button ni. Okey, ni dia ada button ni. Okey. So sebab market malam ni dia close, jadi button ni agak dia ni sikit lah. Okey. So kalau kat sini kita tengok B1 3907, BS1 3907. Perasan tak? Current price sekarang berapa? 3905. Tapi bila kita tengok kat sini 3907. Apa maksud dia? Apa maksudnya? Okey, maksudnya dekat sini ini adalah untuk stop order. Stop order. Okey, yang belum faham stop order tu apa? Stop order ni adalah di mana apabila price kita berada di tengah ni. Ini price semasa. Okey, price semasa. So bila price semasa di sini, kita menjangkakan yang harga akan naik. Okey, harga akan naik. So bila harga akan naik bermakna kita tak ada confirmation yang price akan naik. So bila kita tak ada confirmation, kita nak tunggu di atas lah. Maksudnya kita nak tunggu breakout and so on lah. Okey, price semasa. So bila price semasa ni naik kat sini, kita tengok dia punya price, kita kata okey, once breakout saja horizontal line ni, kita jangkakan dia akan terus fly. Dia akan terus fly. Contoh dia breakout dekat 39. Contoh lah 3911. Okey, jadi kita klik, nampak tak? Bila kita klik saja dekat 3911 ni, price dekat order button ni pun akan automatic 3911. So bila 3911, price naik touch dia punya candle, price naik touch line ni tadi, dengan kita tekan button ni, maksudnya kita parking lah, kita parking order kat situ. Dia naik touch sahaja dan fly, bukan naik touch dan turun naik dan fly. Fly ni maksudnya menyokong arah yang kita nak tu. Macam contohlah kita nak buy. Kita tekan kat sini. Okey, dia akan sepatutnya dia akan ni lah, kita pilih ni stop day. Stop day. Dia akan bagi stop order. Stop order ni maksudnya dia touch, dia akan aktif bila harga makin naik. Okey, saya tekan kat sini lagi. Okey, dia ada limit day. Okey, limit day ni adalah untuk kalau kita nak buy pada harga sini. Maksudnya buy ni price dah naik, kemudian turun, macam tu. Dia punya limit day. Dia agak unik sikit. CQG ni dia tak dia advance lebih lagi lah. Okey. Okey, ni untuk button order, stop order. Okey, so dekat bawah ni dia ada buy order, dia ada stop order. Contoh pula, sekarang ni dia jadi merah kan. Okey, saya letak line horizontal kat bawah ni pula. Nampak tak? Yang hijau kotak ni ada kat bawah, tapi ini adalah untuk buy limit. Limit ni maksudnya apa? Limit ni maksudnya tunggu di harga yang rendah. Buy
Lepas tu dia naik. Contoh kita nak ambil position buy. Okey, so kita price turun, kemudian dia naik. Ni jauh sangat lah. Okey. So kita akan tekan buy limit. Okey. So kalau tengok kat sini charting ni agak confused. Jadi saya share yang charting 5 minit. Okey, contoh kita masuk 5 minit. 5 minit mungkin lebih clear. Okey, contoh 5 minit. Ini yang berlaku petang tadi. So bila price breakout dekat area sini. Okey, price breakout dekat area sini. Bila price breakout kat area sini, kita ada dua pilihan, sama ada terus sell ataupun tunggu di belakang. Sekiranya kita nak tunggu di belakang, kita tekan dekat 3915 ni, kita tekan yang limit day 3916 ni. Automatic order kita akan ada dekat sini. Maksudnya bila price patah balik, return balik dekat price ni, order tu akan aktif. Kemudian bila dia turun, kita akan buat keuntungan. Itu fungsi dia kalau kita nak tunggu di belakang harga. Ini dalam keadaan trend turun. Kalau trend turun, kita akan tekan yang merah. Tapi kalau trend naik pula, kalau trend naik, kita akan tekan pada harga kat sini. Kalau contoh trend naik, dia tak duduk kat situ, dia duduk kat sini. Macam ni. Okey, contoh harga dah breakout dekat area sini. Okey, harga dah breakout dekat this area. Kemudian kita nak tunggu pula dekat kawasan sini. Okey, kita nak tunggu dekat kawasan sini. Contoh, kita nak tunggu kat kawasan sini. So bila kita nak tunggu kat kawasan sini, price dah naik, dah breakout. Okey, kita nak tunggu kat sini. Jadi bila kita klik kat link tu, okey, kita klik kat line ni. Okey, so line ni dia akan sepatutnya lah, sebab sekarang ni current price dekat bawah dia. Jadi dia kotak ni dia jadi hijau ni pecah dua. Tapi kalau contoh current price tu duduk di bawah, kita akan nampak kotak hijau tu ada dekat bawah. Kotak hijau seketul ni yang besar ni, dia akan ada kat kawasan sini. Dia tak pecah lah macam tu. Tak apa, jom kita cari contoh yang lebih mudah. Oh, tak ada sebab harga terlalu rendah dah. Harga minyak sawit untuk bulan 2-3 bulan ni dia dah berada pada tahap yang paling rendah. Jadi susahlah nak tengok. Nampak? Dia duduk kat tempat yang paling rendah. Tu, tak letak touch lagi tu. Okey, kalau kita tengok monthly, weekly, daily, tu chart dia. Dekat sini mungkin boleh nampak. Okey. Contohlah kita nak beli dekat kawasan sini. Nampak tak? Dia akan kotak di hijau macam tu. Kotak di hijau macam tu. Contoh kita nak beli kat sini. Okey, lepas tu kita tukar time frame. 5. Okey, sepatutnya dia akan pergi satu tempat lagi, dia akan terus pergi ke kotak tu. Okey. Jadi tak ada kena scroll. Kena scroll lah. Okey, kena scroll. Okey, scroll. Lambat ni. Cerita dia lambat sebab nak tengok harga bawah kan. Saya nak cerita pasal kotak tu je. Tapi tak ada contoh. Terpaksa kita kena scroll ke belakang. Okey. Boleh tak boleh ni? Tak boleh. Tak apa, lupakan. Nanti boleh try and error, tengok kepada dia punya kotak tu. Tapi make sure lah, contoh yang saya nak tekankan kat sini, kalau trend tu tengah naik, kita nak ambil harga bawah, kita letak je line. Kalau harga tu trend tu tengah turun, kita nak ambil harga yang paling berbaloi lah. Contoh trend dah turun, kita nak tunggu dekat sini. Trend tu dah breakout, contoh kita nak tunggu order tu kat sini. Kita kata pucuk lah, sniper kan. Jadi bila kita tekan line tu, dia akan jadi sell lah, kotak merah tu. Ini case kalau trend tu turun. Kalau trend tu naik, different tau, different situation. Kalau trend tu naik, kita nak ambil harga di bawah dia. Contoh harga di bawah ni. Okey, nampak tak? Kita tekan yang hijau ni, dah ada ni. Nasib baik ada. Kita tekan yang kotak hijau ni. Tapi kalau harga tu trend tu tengah turun, faham Jelas Nampak macam sama tapi tak sama tau. Okey, nampak bila saya letak yang ni, kotak merah akan aktif untuk sell limit. Bila saya letak bawah price, kotak hijau ni akan jadi penuh untuk buy limit. Ini adalah tujuannya, kita nak dapatkan location harga yang paling the best. Okey, ni dia punya. Kalau tak ada apa-apa, dia jadi besar-besar duduk. Okey.
So kemudian dekat bahagian seterusnya. Okey, penat ah. Penat juga awak cakap. So, untuk bahagian yang seterusnya, kalau kita tengok kat sini, dia ada lots. Lot ni adalah contoh baki akaun kita tu dah naik double up, contoh 14k. Kita nak naik lot, naik 2 lot. So bila kita naik 2 lot, bermakna 3905 kita masuk entry. Kemudian harga bergerak 3906. Disebabkan kita masuk 2 lot, floating keuntungan kita dia tak jadi RM25 dah, dia akan jadi RM50. Sebab apa? Sebab kita dah di 2 lot. Sama juga kalau kita letak 10 lot. Maksudnya 10 lot bila bergerak saja satu tick, kita akan nampak perubahan harga sebanyak 250. Maksudnya dah kita kena darab lah. Darab. Contoh 2395. Okey, itu kalau contohnya ini kegunaan lot ni. Tapi make sure sentiasa kena biarkan kepada satu mengikut margin access. Selagi margin access tu power purchasing ni dia masih lagi 7,000, contoh dia 3,500 sebenarnya. 3,000. Jadi bila 3QG ni dia boleh guna macam tu. Alright, tapi tak disarankan lah, jangan guna lot banyak-banyak, tekan saja satu lot. Maksudnya okey. So untuk 24 ni, ni untuk fast track nak dapatkan lot dia. So kalau kita nak tekan kat sini, kita nak fast track kan. Ni. Tapi kalau kita normal, tekan je lah satu. Okey, satu lot. Okey, satu lot. Tak ada lot, dia tak aktif. Okey, ni kat sini STP. STP ni apa? STP ni adalah stop order type. Ni boleh juga kita nak guna untuk order type. Tapi biasanya ni kita tak payah usik. Kita usik dekat day ni saja. Okey, untuk day ni maknanya kita kena pakai GTC. Okey, kenapa day ni? Day ni GTC ni maksudnya macam ni. Bila kita ada order dekat sini. Okey, bila kita ada order dekat sini, order kita aktif. Dan bila order kita aktif, kita ada pasang SL dan kita ada pasang take profit. Sebab kita target sell kan. Okey, ni contoh situasi ni kita target sell. Kita ada SL kat atas ni. Stop loss. Kita ada stop loss. Kita ada set juga take profit. Okey. So disebabkan oleh kita tak aktifkan GTC ni, okey, and then berlaku pertukaran sesi, SL dan take profit ni akan di cancel. Maksudnya dia tak bring forward. Tapi kalau contoh kita on GTC ni, kita biar order kita tu bertukar sesi sekalipun, SL dan TP ni takkan dipadam selagi kita tak cancel sendiri ataupun close order. Okey, itu dia punya cara kaedah lah. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini, dia ada bracket. Bracket ni apa? Okey, ni bracket. Okey, bracket ni adalah fungsi dia untuk kita nak setkan SL dan TP secara automatik. Sekarang ni bracket ni tak di on. So bila kita tak on bracket ni, bermakna bila kita masuk entry, so tak adalah, dia tak adalah garis SL dan TP. Contoh kita on trading sekarang ni. So SL dan TP tu tak wujud. Tapi bila kita tekan SL dan TP ni, dia akan naik bracket di tepi-tepi ni. Di tepi number order ni ada bracket. So bracket ni lah akan onkan secara automatik kita punya SL dan TP mengikut tick yang kita setting kat tepi ni. Contoh tick profit 5 pips. On saja order dekat 3910 ni akan ada SL. Dekat 3900 ni akan ada take profit. Jadi garis tu akan ada secara automatik. Kalau tak tekan, garis ni takkan wujud. Itu dia punya, biasanya kita on lah. Macam dekat sini juga kita ada SLTP ni. Kita boleh customkan bracket ni. Maksudnya kita boleh customkan target profit kita ni mengikut kesesuaian ataupun kesukaan kita. Contoh dalam situasi ni, saya biasanya menggunakan structure untuk stop loss. Saya tak guna zone. Sebab zone mostly tak valid
untuk dijadikan sebagai range stop loss. That's why ramai yang menggunakan zone sebagai stop loss, lingkup ataupun rugi berulang kali. Macam mana boleh terhasilnya zone? Zone tu adalah terhasil daripada dua gabungan garisan SNR. Sebab tu dia ada SNR support 1, support 2, support 3. Kat situ berlakunya satu benda yang unpredictable. Sebab zone-zone tu berada di dalam satu trend. Jadi bila kita set stop loss menggunakan kaedah tersebut, price mudah hit stop loss. Okey, jadi nak senang, nak menyelamatkan diri, kita guna basic. Basic apa dia? Basic ni price bergerak mengikut structure. Jadi once tak breakout structure, maksudnya trend tu berubah tak? Trend tu masih kekal sama ke arah yang sama menuju ke kejayaan. kalau breakout trend tu menuju ke hancuran. Sekarang ni dia mengikut tak? Mengikutlah. Jadi menuju kejayaan. SL dia kat atas ni. Contoh lah, ni contoh. Jangan tengok kat sini. Nampak besar lah jauh. Ni contoh. Sebab kita tak setting time frame yang sepatutnya lagi. Sekejap lagi kita pergi ke time frame yang sepatutnya. Jadi saya nak cerita kedudukan SL dan take profit. Okey, jadi stop loss yang terbaik adalah mengikut structure. Janganlah kat sinilah stop loss dia. Aku nak stop loss halus, mulus. Satu pick je. Sniper. Ni kerja saya dulu ni. Kat sini je. Dia touch dekat bahagian bawah ni. Automatic price trigger. Aku tak rugi banyak. Sebab apa? Dekat sini 2 tambah 19 tambah 24. 19 tambah 24 adalah lebih kurang dalam 5 tick. 5 tick risiko dalam 5 tick lebih kurang dalam 125 kan. Jadi tapi sebenarnya kita jangka tak dia akan sampai sini dia turun? Tak boleh juga kalau kita tak mahir kan. Mungkin dia akan pergi ke atas ni. Betul? Kalau dia pergi ke atas ni, hit stop loss dulu baru turun. Jadi orang yang trader yang advance yang menggunakan, dia akan tak kat atas ni. Walaupun keadaan tu floating, contohlah naik sampai sini kan. Akaun dia dah ditolak ke belum? Order dia tu dah hilang ke belum? Belum. Duit tu cuma floating tapi tak hilang. Yang penting at last dia untung tak? Dia untung. Cuma kalau kita tengok kat sini, besarlah dia punya stop loss ni. Maksudnya dia stop loss ni 19.44. Maknanya 10 pip, 20 pip, 30 pip. 30 pip kali dengan 50, RM25. Banyak kan? Banyak tu. Sebab apa banyak? Sebab kita dekat sini satu lot. Dia tak boleh lot 0.01. Maknanya benda ni bukan orang biasa-biasa je yang boleh buat. Orang yang ada fund yang betul-betul baik dengan ataupun orang yang ada kemahiran yang betul-betul baik saja yang boleh sukses dalam ni. Kalau orang tu dia ada fund banyak tapi dia tak pandai sangat, dia boleh untung, boleh berjaya. Tapi kalau contoh fund tak banyak, tak mahir pula, susah nak sustain dalam ni. Sebab apa? Sebab bila kita terlalu kecilkan stop loss, possibility untuk kita rugi tu tinggi sebab disebabkan oleh kemahiran kita kurang. Tapi jangan risau. Sebab dah dengan saya akan share cara yang paling kurang risiko untuk bahagian ni lah, apps ni. Okey, jadi kita boleh adjust stop loss dan juga TP tu, klik dekat sini untuk range. Okey. So kemudian dekat sini juga kita ada time frame. Okey, ni dah bahagian order button ni semua dah settle. Make sure pesanan penting, sebelum tekan order tu kena tekan bracket. Bila tekan bracket dia akan ada auto SL dan TP. Okey, so auto SL dan TP ni sebenarnya kita boleh adjust dia waktu market dah tengah ongoing. Macam mana tu? Waktu market ongoing dia ada, bila kita klik dekat line SL ni, dia ada warna merah nanti. Kita klik, contohlah dia kena macam ni lah. Tapi pops up untuk SL lah kan. Pop up untuk stop loss punya pop up. Dia akan keluar ikon segitiga warna putih. Right click dekat segitiga warna putih tu, dia akan ada tempat adjust, modify. So dekat situ kita akan modify number price tu. Apabila kita dah tekan modify, SL ni akan anjak sendiri ke tempat yang kita nak.
Dia ada nanti. Dia akan anjak sendiri. Dia tak boleh drag. Dia tak macam apps lain. Apps lain kita boleh je SL tu nak drag naik atas ke drag ke bawah ke kan. Kat sini tak. Kat sini kena manual lagi sikit lah. Tapi tak adalah susah sangat. Boleh je buat tu. Okey, itu dia punya untuk bracket nak adjust SL dan TP di waktu order dah trigger. Okey. So seterusnya kita nak pergi kat bahagian ni bawah ni pula. Kita nak pergi kat bawah ni. Okey, kita dah sejam beronline. Okey, so kat bawah ni dia ada yang pertama dia ada contract, lepas tu dia ada time frame. Okey, dia ada time frame. Kalau orang perasan ada satu time frame yang tak ada. Time frame H4. Okey. Lepas tu dia ada candles. Dia ada hollow candle, volume candle, bar candle, line candle, area candle, HCI icon, range bar. Banyak tick volume ni kita boleh guna. Tapi biasanya kita akan gunakan candles dan juga line chart. Dua saja. Okey, kita gunakan candle dan line chart saja. Kemudian dia ada mata. Mata ni untuk apa? Mata ni bila kita tekan je mata ni dia akan keluar price. Open, high, low, close. Lepas tu dia keluar weekly, berapa persen drop, daily berapa persen drop, yearly berapa persen drop. Lepas tu dia ada per day 5 minute candle tu. Ni 5 minute candle tu dia ada kita kata details untuk order tersebut. Okey. Tu dia punya mata bawah ni. Okey, betul dia ada studies. Studies ni tadilah tempat kita nak masukkan kita punya kita punya orang kata indicator. Okey, so mata ni boleh off. Okey, contohlah kita tengah marking. Kita tengah marking cantik ni, kita marking cantik semua kan. Lepas tu tiba-tiba ada orang minta screenshot. Contohlah nak minta screenshot kan. Marking tu dah ada. Ataupun kita nak clearkan kita punya screen without marking. Kita tekan je mata ni. Kita pilih height value label. Satu lagi. Height value label and drawing tool. Hilang. Tekan mata ni keluar. Viewer ni sebenarnya view lah, bukan mata, view. Close. Open. Senang tak? Contoh ada marking banyak semua kan. Ni take profit pun dah tahu kat mana-mana kan. Tu. So nak screenshot padam. Okey, so kalau nak hilangkan ini saja, hilangkan tu saja, tekan ni. Jadi yang ni tetap ada. Okey, so nak delete, tekan tong sampah kat tepi ni, remove all line. Okey, so ini adalah fungsi yang icon view ni. Okey, yang sini auto scale without study. Ini saya pun tak pasti untuk apa. Okey, right. So tak apa, biarkan. Okey, so kat sini ada lagi satu untuk setting. Alright. Jadi secara tak langsung kita pun dah habis untuk intro bahagian desktop punya setting. Okey, so kita dah habis desktop punya setting. Sekian, terima kasih. Saya